Adakah tuan hamba kenal dengan Raja Iskandar Zulkarnain yang dikatakan darah keturunannya adalah takdim kepada silsilah keturunan raja-raja Melayu kita? Lebih menakjubkan lagi, baginda ini sering disamakan dengan Alexander the Great dan juga Zulkarnain pembina tembok. Maka benarkah sosok lelaki bertiga ini adalah sosok yang sama? Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat datang ke saluran Faraidayu. Tetapi sebelum itu, hamba ingin memperkenalkan kepada tuan hamba semua dengan satu perkataan klasik yang tuan hamba boleh gunakan di dalam mana-mana ayat yang tuan hamba suka. Perkataannya adalah bi'at, yang membawa maksud kawasan ataupun tempat. Maka dengan itu, kita teruskan dengan kisah Raja Iskandar Zulkarnain. Sebermula, kisah Raja Iskandar Zulkarnain ini telah diperkatakan sejak zaman purbakala lagi. Dalam naskah hikayat yang sangat masyhur dalam kalangan para sejarawan dan peminat sejarah, iaitu karya Sulalatus Salatin dikarang oleh Tun Sri Lanang. Di dalam naskah ini, kisah Raja Iskandar Zulkarnain sahaja terkandung sebanyak 5 muka surat panjangnya. Maka tersebutlah kisah Raja Iskandar itu anaknya kepada Raja Darab berasal daripada bangsa Rom. Negerinya pula bernama Makedonia. Adanya baginda itu masyhurlah dalam kalangan manusia dengan gelaran Zulkarnain. Pada satu masa, baginda Raja Iskandar itu berkeinginan melihat matahari terbit. Lalu berangkatlah beliau sehingga sampailah beliau dan orang-orangnya ke satu biat yang indah dikenali dengan nama Hindi. Dikatakan tanah Hindi itu terlalu luas dan raja pemerintahnya pula bernama Raja Kedah Hindi. Tuan hamba, melalui naskah Sulalatus Salatin ini, tiadalah diketahui akan kita tentang tarikh sebenar pertemuan Raja Iskandar Zulkarnain dengan Raja Kedah Hindi. Namun demikian, kerajaan Raja Kedah Hindi itu amatlah besar kekuasaannya. Tahukah tuan hamba akan sebabnya? Sebab yang pertama, Raja Kedah Hindi itu dikatakan menguasai separuh daripada negeri Hindi, maka luaslah wilayah kerajaannya dan ramailah rakyat di bawah pemerintahannya. Kedua, banyak pula raja-raja yang berada di bawah naungannya, maka bertambahlah lagi jumlah rakyat yang diperintahnya. Di samping itu, pada kali ini, inginlah hamba memberi satu perumpamaan agar tuan hamba sekalian lebih memahami akan erti negeri naungan dan kerajaan yang memerintah. Negeri naungan itu meskipun mempunyai rajanya yang tersendiri, namun tetaplah berada di bawah lindungan dan pengaruh kerajaan memerintah yang lebih besar. Maka wajiblah ia menurut titah serta mempersembahkan ufti sebagai tanda setianya kepada kerajaan yang memerintah tersebut. Di sini hamba akan umpamakan kerajaan yang memerintah itu laksana gajah dan negeri naungan itu laksana semut. Jikalau gajah dan semut berperang, pastilah tiada mudah kemenangan itu berpihak kepada si semut yang kecil, bukan? Hatta jika berhimpun sekampung semut yang mahu menjajah seekor gajah sekalipun, nescaya mustahillah gajah itu dengan rela mahu berada di bawah cengkaman segerombolan semut itu, melainkan jikalau semut-semut itu mempunyai kuasa yang amat luar biasa hendaknya. Maka demikianlah adanya, kerajaan yang memerintah itu mestilah besar, lagi kuat kekuasaannya agar tidak dipandang rendah dan hina oleh negeri-negeri di bawah naungannya. Maka ingin hamba simpulkan di sini bahawa kerajaan Hindi yang di bawah pemerintahan Raja Kedah Hindi itu sebenarnya sungguhlah besar kekuasaannya. Namun demikian, sudah pasti ada kuasa yang lebih agung daripada mereka, iaitu kerajaan Rom. Kerana tatkala Raja Kedah Hindi mendengar kedatangan Raja Iskandar ke dalam kerajaannya, maka Raja Kedah Hindi telah bertitah kepada segala para menteri dan raja-raja di bawah naungannya untuk berperang dengan tentera Raja Iskandar Zulkarnain. Akan tetapi, akhirnya tewaslah jua kerajaan Hindi di tangan Raja Iskandar Zulkarnain dan tenteranya. Maka Raja Kedah Hindi itu ditangkap hidup-hidup oleh Raja Iskandar Zulkarnain. Lalu
Raja Kindah Hindi ini diseru oleh Raja Iskandar Zulkarnain untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Maka dengan izinnya, masuklah Raja Kindah Hindi itu ke dalam agama Islam, termasuklah anak perempuannya yang bernama Puteri Syahrul Bariyah. Kemudian Raja Kindah Hindi ini berhasrat untuk menjadikan Raja Iskandar Zulkarnain itu sebagai menantunya. Tuan hamba semua, sebelum kita teruskan lagi dengan kisah Raja Iskandar Zulkarnain ini, sebelum itu, apa kata kita renungkan dahulu kisah Raja Iskandar Zulkarnain ini bermula daripada tertangkapnya Raja Kindah Hindi itu sehingga baginda masuk Islam dan juga mahu menjadikan Raja Iskandar Zulkarnain itu sebagai menantunya. Kerana di sini tuan hamba merasakan jangka waktu semasa Raja Kindah Hindi itu tertangkap sehinggalah masa beliau mahu menjadikan Raja Iskandar Zulkarnain itu menantunya. Hamba merasakan ianya mengambil masa yang sangat lama untuk perkara ini berlaku. Kerana tuan hamba, kita ini beragama Islam dan setahu hamba, jikalau kita ini beragama Islam, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menganut agama Islam dengan secara paksa. Dan kerana itu hamba merasakan Raja Iskandar Zulkarnain ini selepas menangkap Raja Kindah Hindi ini, beliau pastilah berdakwah dahulu kepada Raja Kindah Hindi ini untuk menganut agama Islam. Hamba tidak merasa bahawa Raja Kindah Hindi ini menganut agama Islam secara terpaksa kerana kita tahu selepas itu beliau mahu menjadikan Raja Zulkarnain itu sebagai menantunya dengan sukarela. Kerana apa? Kerana beliau melihat peribadi Raja Iskandar Zulkarnain ini adalah seorang yang bagus ataupun beliau sendiri jatuh hati dengan agama Islam itu sendiri. Pastilah beliau perlu memahami juga Al-Quran dan hadis. Seperti mana kita lihat pada hari ini, orang-orang yang bukan beragama Islam masuk ke dalam Islam, mereka perlu berfikir terlebih dahulu untuk masuk ke dalam Islam. Apatah lagi, beliau ini seorang raja. Rakyatnya itu bukan beragama Islam. Apabila rakyatnya bukan beragama Islam, pastilah beliau akan memikirkan tentang nasib rakyatnya. Adakah rakyatnya mahu menerima raja yang Islam sedangkan rakyat mereka tidak Islam? Itu adalah satu perkara yang perlu difikirkan dengan matang supaya tidak berlaku pergolakan di antara raja dan rakyatnya kerana agama mereka berbeza. Apatah lagi ketika beliau mahu bermenantukan Raja Iskandar Zulkarnain, sudah pasti Raja Kindah Hindi ini memerhati terlebih dahulu perangai Raja Iskandar itu. Adakah beliau itu sesuai untuk dijadikan menantunya? Kerana di dalam naskah yang sama, Raja Kindah Hindi ini juga menyebut bahawa anakku yang tiada ada taranya seorang pun anak raja-raja pada zaman ini. Jadi, jikalau kita lihat ayat ini, sepertinya ia memberi isyarat kepada kita bahawa sebelum munculnya Raja Iskandar Zulkarnain ini, telah adanya beberapa anak raja sebelum ini yang masuk meminang puterinya, Puteri Syahrul Bariyah, tapi beliau merasakan mereka itu tidak sesuai, lalu beliau menolak. Dan apabila munculnya Raja Iskandar Zulkarnain, beliau merasakan bahawa Raja Iskandar Zulkarnain itu sama tara, sama level. Taraf Raja Iskandar Zulkarnain itu sama dengan Puteri Syahrul Bariyah itu. Kerana itu hamba merasakan hal ini tidak mungkin berlaku dalam jangka waktu yang singkat, tuan hamba. Rakian kita lanjutkan lagi dengan kisah Raja Iskandar Zulkarnain ini. Selepas itu, Raja Kindah Hindi ini pun memanggil Perdana Menterinya lalu menyatakan hasrat untuk mengahwinkan anak perempuannya dengan Raja Iskandar. Maka Perdana Menteri itu berkata bahawa esok beliau akan berjumpa dengan Nabi Khidir untuk beritahu mengenai hasrat Raja Kindah Hindi ini. Ya tuan hamba, Nabi Khidir. Nama Nabi Khidir ini ditulis, disebut, ditintakan, dicatatkan di dalam naskah Sulalatul Salatin ini. Hamba tidak klaim, hamba tidak mendakwa. Nabi Khidir ini ada interaksi sosial dengan raja-raja Melayu kita.
Tuan hamba selaklah. Halaman nombor 5. Memang dicatatkan nama Nabi Khidir itu. Hamba tidak klaim. Tetapi Tun Sri Lanang yang mengatakan perkara ini. Bukan hamba. Baik. Tuan hamba semua, nama Nabi Khidir ini disebutkan sebanyak 13 kali di dalam naskah Sulalatus Salatin. Jikalau tuan hamba membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Kahfi, pasti tuan hamba akan terserempak dengan terjemahan yang bermula daripada ayat 65, di mana Allah Ta'ala berfirman bahawa Nabi Khidir ini telah diberikan sejenis ilmu yang istimewa yang dinamakan sebagai ilmu laduni. Ilmu ini membenarkan Nabi Khidir untuk mengetahui hikmah rahsia Allah yang hanya baginda sahaja nampak, tetapi manusia lain tidak tahu mengenai rahsia hikmah Allah melalui mata kasar kita. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi sendiri, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berjumpa Nabi Khidir untuk belajar tentang ilmu laduni ini. Ilmu yang Nabi Musa tidak dapat daripada Allah. Namun tuan hamba, Nabi Musa ini sebenarnya darjatnya lebih tinggi daripada darjat Nabi Khidir, kerana Nabi Musa ini dikatakan sebagai Nabi golongan Ulul Azmi. Nabi yang golongan Ulul Azmi ini ujiannya lebih besar daripada Nabi-Nabi yang lain. Jadi Nabi Musa tergolong antara golongan Nabi tersebut. Namun begitu, tetap Allah tidak mengurniakan kepada Nabi Musa ilmu laduni ini, tetapi Allah mengurniakan ilmu laduni ini kepada Nabi Khidir. Dan ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa bahkan tidak dapat meneruskan untuk belajar ilmu laduni tersebut kerana ianya adalah ilmu yang sukar untuk kita fahami tentang perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu. Perbuatannya akan kelihatan pelik pada pandangan kita. Hanya Nabi Khidir sahaja tahu apakah rahsia Allah yang terkandung untuk membuat perbuatan tersebut. Itu adalah sedikit kisah mengenai Nabi Khidir hamba selitkan. Ayuh kita teruskan lagi mendengar kisah Raja Iskandar Zulkarnain ini. Maka keesokan harinya, Perdana Menteri Kerajaan Hindi pun menghadap Nabi Khidir dan menyampaikan hasrat Raja Kedah Hindi yang mahu bermenantukan Raja Iskandar Zulkarnain itu. Maka diperkenankanlah oleh Raja Iskandar akan hal perkahwinan itu. Dan pada ketika itu Nabi Khidir pun berdiri lalu memberikan khutbahnya. Ketahuilah olehmu, wahai Raja Kedah Hindi, bahawa Allah Ta'ala telah menyerahkan kerajaan dunia ini dari timur hingga ke barat kepada Raja Iskandar Zulkarnain. Maka dipersatukanlah kamu dengan baginda melalui perkahwinan ini agar tidak terputus zuriatnya hingga ke akhir zaman. Maka sembah Raja Kedah Hindi bahawa dirinya serta puterinya adalah hamba kepada Raja Iskandar dan diserahkanlah urusan itu kepada Nabi Khidir untuk menjadi wali mereka. Maka berkatalah Nabi Khidir kepada Raja Iskandar, "Aku kahwinkan engkau dengan puteri Raja Kedah Hindi, iaitu Puteri Syahrul Bariyah, dengan mas kahwinnya 300,000 dinar emas." Maka terimalah oleh Raja Iskandar akan akad tersebut, lalu dinikahkanlah baginda dengan puteri itu. Selepas melangsungkan perkahwinan selama 10 hari, maka pada hari yang ke-11 berangkatlah Raja Iskandar bersama permaisurinya ke arah matahari terbit. Setelah beberapa purnama, maka dibawanya pulang isterinya untuk menemui ayahanda mertuanya yang sedang amat merindui puterinya. Arakian ditinggalkanlah Puteri Syahrul Bariyah di sisi ayahandanya, sedang Raja Iskandar pula berangkat menakluk negeri-negeri yang lain di kawasan yang lain. Maka tatkala di istana ayahandanya diketahui bahawa puteri itu tiada datang haid, maka sukacitalah Raja Kedah Hindi mendengar puterinya bunting. Setelah genap 9 bulan, maka lahirlah seorang putera yang dinamakan Aristun Shah. Maka membesarlah ia dengan rupa yang hampir sama seperti ayahandanya, Raja Iskandar. Maka tuan hamba semua, demikianlah kisah Raja Iskandar Zulkarnain yang tercatat di dalam naskah Sulalatus Salatin.
Maka berbaliklah kita kepada persoalan utama di awal bicara kita, iaitu benarkah Raja Iskandar Zulkarnain ini disamakan dengan Alexander the Great dan juga Zulkarnain pembina tembok Ya'juj dan Ma'juj di dalam Al-Quran. Duka cita hamba maklumkan kepada tuan hamba semua, sampai di sini sahaja dahulu hamba bercerita mengenai Raja Iskandar Zulkarnain. InsyaAllah hamba akan bercerita lagi mengenai baginda pada minggu hadapan. Terima kasih kepada tuan hamba semua kerana sudi menonton saluran Farah Idayu. Semoga selepas ini, di masa hadapan, kita berjumpa lagi untuk bercerita dengan lebih lanjut lagi mengenai kisah salasilah Raja-Raja Melayu kita. Terima kasih tuan hamba semua.